Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wanu Amanina binti Wan Muhammad dari Sekolah Kebangsaan Lintang yang terletak di Bentong, Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 0018. Saya seorang murid tahun 6 dan seorang pengawas sekolah. Hobi saya ialah membaca buku dan bermain badminton. Cita-cita saya pula ialah menjadi seorang pensyarah. Saya berasa gembira untuk berkongsi buku cerita yang telah saya baca ini, yang berjudul Sabintang dan Sang Kumbang. Buku ini adalah hasil karya Syahidah Salimah. Ia diterbitkan pada 2008 oleh penerbit Hasad Muni. Buku ini mempunyai 46 halaman bercetak yang menceritakan tentang 2 ekor harimau iaitu Sang Bintang dan Sang Kumbang. Jalan cerita buku ini amat menarik untuk saya kongsikan kerana ada unsur teladan dan nilai-nilai murni yang memberi pengajaran untuk membentuk sahaja diri kita. Jalan cerita buku ini menceritakan 2 ekor harimau iaitu Sang Bintang dan Sang Kumbang. Mereka hidup di hutan Kalimantan yang tenang dan mewah dengan rezeki buah-buahan hutan. Sang Bintang dan Sang Kumbang sering dilihat berdua, bermain bersama, mencari makanan bersama dan hidup bersama. Kehidupan mereka amat mesra. Pada suatu hari, Sang Bintang dan Sang Kumbang keluar bersama untuk mencari makanan. Hujan turun dengan lebat, angin bertiup kencang, berserta kilat sambung menyambung. Mereka telah tersesat dalam hutan. Tidak berapa lama kemudian, mereka ternampak sebuah rumah batu yang tiada penghuninya. Mereka bercadang untuk berehat di situ dahulu sebelum keluar mencari makanan. Sang Kumbang tidur keletihan, manakala Sang Bintang merayau-rayau di dalam rumah kosong itu untuk mencari makanan. Tiba-tiba Sang Bintang ternampak tonton cat yang ada dalam sebuah bilik. Sang Bintang mengejutkan Sang Kumbang untuk melihat toncak itu. Dia bercadang untuk menggunakan toncak itu untuk mewarnakan badannya supaya kelihatan cantik. Sang Kumbang pun bersetuju. Mereka mula mewarnakan badan masing-masing. Sang Kumbang mewarnakan Sang Bintang dengan tompok-tompok bintang. Sempena namanya Sang Bintang. Dia berasa gembira kerana badannya nampak cantik dan menarik dari yang sebelumnya yang berwarna putih yang tidak menarik. Kini, giliran Sang Bintang untuk mewarnakan Sang Kumbang. Lalu, Sang Bintang mula berfikir, jika dia mewarnakan Sang Kumbang dengan cantik, semestinya dia tidak akan dapat pujian dari binatang-binatang lain. Lalu, Sang Bintang mengambil cat berwarna hitam dan mewarnakan atas badan Sang Kumbang. Perasaan cemburunya telah mengatasi kesetiaan pada persahabatan. Sang Kumbang terkejut apabila melihat badannya menjadi hitam legam dan buruk. Ia sedih dan marah atas perbuatan Sang Bintang. Sang Bintang tidak mahu lagi berkawan dengan Sang Kumbang. Semua binatang-binatang dalam hutan memuji kecantikan Sang Bintang. Sang Kumbang masih berharap Sang Bintang akan menjadi kawan baiknya satu hari nanti. Pada suatu hari, Sang Bintang telah terjatuh di dalam sebuah lubang pengangkap. Ia menjerit meminta tolong. Semua binatang-binatang lain tidak mahu menolong Sang Bintang kerana selalu dihina oleh Sang Bintang. Akhirnya, Sang Kumbang yang datang menolong Sang Bintang untuk keluar dari lubang itu dengan bantuan sang belalai. Sang Bintang menyesal
dan meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Ia menjadi sahabat baik semula. Terdapat pengajaran yang kita dapat dari buku ini, iaitu hubungan persahabatan amat penting dalam kehidupan setiap manusia. Persahabatan membuatkan hidup kita lebih ceria dan bermakna. Saya amat menggalakkan kawan-kawan membaca buku ini. Buku ini boleh dapati di perpustakaan kita. Jangan lepaskan peluang untuk meminjam dan membaca buku ini. Sekian, terima kasih.